Assalamualaikum guys, kat sebelah saya ni ada sebiji Volkswagen Passat 1.8 TSI tahun 2019. Passat ni dia menggunakan enjin 1.8 TSI turbo guys. Lepas tu dia punya horsepower 180 horsepower dan 250 Nm of torque. Dan dia punya gearbox pula 7 speed DSG guys. Memang smooth gila. Rasa dia pun solid macam kereta Jerman guys. Pintu dia pun berat guys, macam kereta-kereta Jerman yang lain. Memang solid. Okay geng, masuk je dalam memang korang rasa clean dan kemas guys. Sebab dia ada digital cockpit, kerusi kulit dia pun lembut guys. Dan sound system dia memang padu teruk guys. Handling dia memang steady guys. Satu lagi dia punya suspension firm tapi tak keras. Lepas tu korang biasalah, DSG ni korang kena jaga dia punya minyak guys. Ikut jadual dia dan guna minyak yang betul guys. Kalau korang suka long drive, kereta ni lah paling saya suggest guys. Bawah 70,000. Harga untuk Passat ni bermula daripada 52,780 guys. Lepas tu ikat loan di sebulan tahun serendah 600 setengah saja guys. Okay guys, sudah faham? Sila komen. Assalamualaikum.